Saya bersama dengan Daddy Hood. Hello, what's up? Atau dikenali sebagai siapa lagi Daddy Hood? Jorimau. Jorimau, okay. Mana Firaun? Mana Firaun? AKA Chip the Boss. Chip the Boss, okay. Nama kau apa? Wan Kadiak. Wan Kadiak ini. Haris Alif. Yazah. Game dia, kita akan tunjuk beberapa gambar dekat Daddy. Teka lah. Teka, tapi Wow. tunjuk sikit-sikit je. Okay, boleh. Sikit-sikit je gambar, okay. So dia kena teka tu siapa. Mari. So, gambar yang pertama, dah bersedia? Saya memang percentage untuk gagal tu kurang lah. Okay. Sebab saya boleh kata talented and gifted, plus gedikted. Always right? Always right. Gambar yang pertama Daddy. Orang yang sangat-sangat terkenal. Okay. Okay, so yang pertama saya tunjuk orang yang sangat-sangat terkenal. Siapa ni? Kau rasa ni mulut siapa? Saya rasa saya tak perlu bagi keluar. Okay, ni siapa? Roshamno. Yakin? Yakin 100%. 110%. Ini dia tak ada kena mengenai BRP kan? Tak ada Roshamno lah. Yakin? Mana tengok? Of course lah Roshamno. Dato' Roshamno. 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 Yakin? Yes. Roshamno. Roshamno Confirm. Lock in. Lock. Roshamno. Ya, nampak? Roshamno guys. Easy peasy wheezy skeezy, Okay. man. Ni yang pertama. Wow. Okay, isi dia rahsia ni. Kalau kurang daripada 200 viral. Kita tengok jawapan dia betul ke tak Di betul? Rumah Malaya bro. Rosham. Come on bro. Di Rumah Malaya bro. Betul. Pop betul. Betul lah. Terima kasih. Betul. Betul, kita bagi satu duit raya. Yang kedua. Aaron Aziz. Awal sangat dia tengok betul-betul. Kawan kita juga ni, dia. Aaron Aziz sebab dia lebih kurang. Dagu dengan bibir dia sama. Satu clue lagi lah. Kelantan. Kelantan. Ni siapa pula? Uish. Ikon ABRP juga. Seorang. Bila dia ada je mesti kecoh lah ABRP mesti. Si Juneng. Weh, agak-agak lah weh. Okay. Ini siapa? Jah Suzuran. Jah. Habis Jah. Seorang Kelantan. Kelantan. Dia main game dengan kita juga. Dia main game dengan kita. Dia main dengan kita. Jas susuran lah. Okay, seorang pelakon, Pelakon, penyanyi, penyanyi, penyampai radio, pelawak, pelawak, businessman, businessman. berada dalam ABRP juga. Haris Alif. Aku tak pernah nampak lagi Haris Alif buat stand up comedy ke apa. Dan juga Ja. betul. Ja, confirm. Confirm Confirm. Kita tengok betul ke tak betul dia Diut. Abeja. Betul ke? Of course lah Abija. Kelantan kan? Jas susuran. Okay, sabar. Mana? Uje. Siapa nama dia? Jasusure. Abeja. Dia tunjuk gigi, mana aku tak tahu gigi dia banyak. Oh, betul. Oi, okay. Macam senang sangat. Next. Ni siapa? Sangat-sangat terkenal. Next. Ni pelakon terkenal Malaysia sekarang abad ini. Ready? Okay, ni siapa? Chico. Tak. Tu gurau. Okay, Mamu. Atau nama lain? Shahnaz Ahmad. Yeah. Betul tak? Korang teka. Pelakon. Sarnas Ahmad. Cuba tunjuk kat kamera. Ni. Ha. Korang setuju ke Shahnaz Ahmad? Shahnaz. Yakin? Yes. Almost. Tengok Jambang pun dah tahu kawan baik sendiri siapa lagi kalau bukan Shahnaz Ahmad. Betul? Confirm. Yakin Yakin. Lock. Daddy Hood dengan partner dia sendiri pun dia tak cakap. Apa pasal dia dah macam ni? Ayah Ini pad tak siap. Ini pad tak buka kasut. latest update. Oh, latest custom face. Bila masa dah ada Jambang siau? Mana ada ini? Geng bas sekolah. Operasi Sesuai Kenal bermula. Kita tengok jawapan dia. Tengok Jambang pun dah tahulah. Hayati bodoh. Takkanlah Yati berjambang. Bila pula dia berjambang? Kau tak tahu ke?
Latest update. Oh, ni blur. Kita tengok jawapan dia siapa. Oh. Macam bodoh. Sama kerja aku. Apa benda lah. Haris Alif. Next. Extremely hard. What do you? 100%. 200. Confirm dapat ni? Confirm dapat. Second last. Okay. What do you? Lock. Next. Okay, Kita next. tengok, What do you? Next. Okay. Daddyhood. Betul? Confirm. Lock Lock. Serius ni? Serius. Kita tengok siapa. Ya Allah. Ini bukan what do you. Pernah tengok ni? Ini apa, ayah zaman muda-muda. Wak Danok. Ni Wak Danok. Nampak? Kita tengok jawapan dia. Ha. Mana ada Daddy Hood macam misai Wak Doyok tu? Daddy zaman muda-muda sebelum jadi Hijau Rimau. Dia sebelum jadi hijau rimau, dia tak ada misai macam ni, misai keli ni. Dia budak-budak PV lah dulu. Wak Doyo. Daddy. Daddy. Sejak bila misai dia kat atas? Si, aku dah tahu lah benda ni. Macam mana dia tahu dia? Yang tu muka Wak Doyok. Kan? Cantik lagi satu. Pandai lah. Alhamdulillah. Okey, satu lagi Okay. Kita tengok last. Ini siapa pula siap nampak dahi? Last. Okay, yang ni memang aku bagi susah sikit. Ai, dahi je ni. Last. Ni susah ha? Ni susah. Ni betul-betul susah. Yang buat rambut macam ni King Shah je. Kisah. King Shah. Yakin? Yakin King Shah. Okay lah, kita bagi clue Ataupun lah. gitaris SOG. Dia selalu main game dengan kita. Siapa Dia Sekejap. cakap ni, Daddy Hook beban kalau main Ah? Oh, Ini beban dalam sekolah. Chico. Tapi Chico bukan ikon sukan negara. Oh, Chico. Apa? Clue? Ikon Aku sukan suka negara. Syarin lah, bro. Come on lah. Confirm. Confirm lah, bro. Come on lah. Ikon sukan negara. Yakaleng. Lock Lock. Nak glow. Ni dahi mana? Dahi panjang. Ikon sukan negara. Hafiz Syarin. Hafiz Syarin. Push. Hafiz Syarin, confirm. Pandai lah. Confirm. Tapi kita tengok jawapan dia. Ya. Tapi betul lah. Chico Syarin. Cikgu Syarin. Kita tengok jawapan dia. Bila masa siap dia jadi ikon. Ikon sukan negara. Dia kan pernah mewakili PUBG dulu. Dalam e-sport. Sukan. Aku tak pernah lagi tengok Chico dahi macam gitu siau. Ku Izzuan tau, tak pernah lagi dahi dia macam ni. Chico sebelum main GTA RP macam ni guys. Kita tengok jawapan dia. Gambar Chico baru. Gambar dahi siap. Hafiz Syarin kita Yeah. tengok. Oh, Chico. Chico RP Kenapa lah rambut dia macam tu? Aduh, okey Haris, terima kasih sebab cuba bermain dan selamat Hari Raya Mak Azhar Batin. Thank you. Selamat Hari Raya. Dapat 3 Dapat 3. Alhamdulillah. Macam mana dia teka Daddy Hook tu pun saya tak tahu. Yeah. But anyways, terima kasih. Jangan lupa follow, jangan lupa like, jangan lupa apa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pun, selamat Hari Raya. Mana main saiku lah. Mak Azhar Batin, cubaan yang menarik. Kenapa tak ada gambar dan datin? Itu next episode lah. Kita Next tukar episode. lah. Okay, Kita baik. tukar. Ada pantun. Apa tu? Kali raya. Okay, pantun. Sudah puas kau menangkap bayang. Kini tiba masa abang pergi sayang. Cincin di jari, cium di dahi. Untuk Adam, abang mana undurkan diri.